Soalan seterusnya, Tok Hashim dan timnya mendakwa bahawa Abuya bersama mereka dengan hujah mengatakan bahawa mereka bermimpi Abuya dan rasa hati. Jadi apakah pandangan Bonda Ummul tentang hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menjawab persoalan tu, saya ingin lagi memperkenalkan adik Abuya ini, iaitu Encik Hashim Muhammad, atau saya mudahkan memanggilnya Tok Hashim sesuai dengan panggilan cucu-cucu Abuya. Rupa-rupanya selama ini dia memang ingin untuk mengganti Abuya. Alasannya dia ketua board. Jadi hal itu sebenarnya saya ni tak tahu. Tapi ketidakpuasan hatinya tu sejak Abuya gaib tu, itu dah terkeluar-keluar kepada ramai orang. Orang ramai tahu bahawa dia tak boleh terima. Tak boleh terima keadaan di mana selepas Abuya gaib, dia sebagai ketua board tidak diberi apa-apa jawatan. Bahkan sayalah yang mengendalikan jemaah dan dia sepertilah orang lain kena taat saja. Jadi ketidakpuasan hatinya itu tidak pula nak dibincangkan, diluahkan secara liar, dan sebenarnya dah ramai orang yang tahu, sebab dalam diam-diam dia cuba mempengaruhi board-board, terutamanya sebab dia ketua board, ketua ibu. Jadi dia berusaha untuk mempengaruhi board-board supaya bersamanya. Dan lebih saya tak sangka, dia ialah merancang untuk mengambil alih kuasa GISB ini kepadanya. Jadi setelah kita lalui bersama di mana akhirnya dia dibuang, sungguhlah mengejutkan kerana orang-orang yang diharapkan bersamanya untuk membangunkan jemaah baru, atau sebenarnya cita-citanya ialah nak menjatuhkan saya dan dia nak memerintahlah di GISB ni, itu rupanya gagal. Dia berharap tentulah majority board ataupun board-board penting yang didampinginya selama ini itu akan bersama dia. Tetapi kenyataannya tidak. Yang ikut keluar tu, mula-mula tu yang kita bilang tu cuma 100 orang, hanya buatnya beberapa orang saja. Kebanyakannya bukanlah buat-buat yang penting, buat-buat yang besarlah, yang popular, tak ada. Maksud saya macam pengarah zon 1, itu kira tak ada lah. Jadi, kalau kita pun berada di tempat dia, sebenarnya memang sungguhlah mengecewakan, sungguhlah menyakitkan, sungguh terkejut. Sebab apa? Dia ingat pengaruhnya cukup besar dalam GISB. Tapi rupanya hanya begitu saja. Biasanya dalam jemaah kita lah, yang kita ada mursyid,
seseorang yang diuji lah begitu, tentu dia akan berfikir, jangan-jangan salah aku, jangan-jangan aku ni ada tak kena, sebab itulah nampaknya apa yang aku cita-citakan gagal begini sekali. Kalau begitu baiklah aku periksa diri, kalau gitu aku kena cari jalan keluar yang akan menyelamatkan aku dan di dunia dan di akhirat. Tentulah dia akan bercakap dengan dirinya, apa sebenarnya yang terbaik aku lakukan, keadaan sudah begini memalukan, mencemaskan. Dan kita lagi sekali terkejut kerana di atas keadaan itu, yang kalaulah orang-orang sufi ni, mereka biasanya akan kembalilah menyerah diri, mengaku salah kepada mursyid. Tapi tidak. Dia mengambil keputusan yang lebih mengejutkan, iaitu dia berpakat dengan orang-orang yang dah lama dibuang dari jemaah pun, diikut sertakan untuk semata-mata dia nak menjadi pemimpin kepada jemaah yang sangatlah memalukan itu. Jadi, tidakkah kita melihat bahawa dia samalah dengan keadaan di mana bila Allah perintahkan semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Azazil tu sebenarnya ketua malaikat, tapi dia tengok semua malaikat-malaikat dah sujud. Tapi apakah yang menyebabkan dia tetap tak mau sujud? Kita dapat melihat dengan jelas apa yang dibuat oleh Tok Hashim tu, itulah dia. Iaitu cukup berat baginya untuk tunduk, untuk mengalah, untuk merasa hamba, untuk menerima kenyataan bahawa Tuhan menghendaki dia dalam hal ini menerima Umujah tu. Menerima bahawa Abuya gaib dan terus memimpin, tidak ada pemimpin yang menggantinya di bumi, kerana Abuya terus memimpin menggunakan kaedah wasilah, yakni Umujah. Umujah yang saya dah katakan tadi telah diberi tanggungjawab memberi penjelasan bahawa Abuya itu gaib. Makna kepimpinan Abuya yang pertama berlaku selepas gaibnya ialah kuliah yang diberikan oleh Umujah tu tentang 10 sebab mengapa Abuya gaib. Itulah satu peresmian dari alam gaib tentang pemerintahan Abuya secara gaib tu, ialah maklumat tu disalurkan kepada Umujah. Jadi semua orang boleh terima. Orang-orang yang sekian lama faham Abuya, faham jemaah ini, semua boleh terima. Tetapi sungguh tak sangka ada seorang yang terjadi beginilah. Dia menolak hanya kerana waktu itu dia berjawatan ketua bot. Jadi itu penjelasan lagi. Saya terpaksa mendakwa di sini. Saya beranilah kiranya untuk mengatakan ini, mengatakan bahawa sikap ataupun pendiriannya yang begitu sombong, yang begitu besar diri, tidak mahu terima kepimpinan Abuya secara yang telah berlaku sekian lama. Dia merancang untuk menjatuhkan
Dia kata nak jatuhkan saya, tapi hakikatnya dia nak jatuhkan Abuya lah. Jadi menjawab yang tadi, dikatakan tersebarlah bahawa dia mendakwa Abuya itu bersamanya. Hanya kerana berkata, saya ni perempuan. Memang Tok Hashim ni, siapa yang kenal dia, memang dia ada perkara-perkara yang dia memang tak sama dengan Abuya. Contohnya dalam hal perempuan lah. Dia tak suka perempuan ni ditonjolkan dalam jemaah. Dia kalau ekspedisi tak bawa perempuan, tak bawa kaum ibu. Sedangkan ini adalah cara perjuangan Abuya. Jadi maka baginya mudah sajalah buat alasan perempuan, dia nak jatuhkan. Dan dia kata Abuya lah yang melakukan, Abuya bersamanya. Jadi saya nak ajak semua orang berfikir, kenyataan dia yang sebenarnya memang sungguh menyusahkan kita, kerana macam mana dia tahu Abuya itu bersama dengan dia? Bila yang Abuya bagi tahu? Dia mesti tunjuk bukti. Kalau tidak, tu pasallah yang ikut dia tu, kira tak adalah orang cerdik-cerdik ni yang begitu ramai dalam jemaah ni tak ikut. Pasal orang berfikir, bila yang Abuya buat satu peristiharan secara langsung ke secara tak langsung ke, yang sekarang ini Abuya tu dengan Tok Hashim. Bila pula satu kejadian, satu peristiwa yang mengatakan Abuya itu tidak lagi menjadikan Ummujah tu wasilahnya? Bila? Jadi kalau Tok Hashim ni dan orang-orangnya berhasrat untuk menarik ramai lagi untuk bersama mereka, terutama orang-orang yang boleh berfikirlah, tentulah orang nak tahu. Takkanlah kita buat satu kenyataan begitu besar, tapi kita tak boleh nak bagi dia punya bukti. Sedangkan dalam masa yang sama, orang yang dia nak jatuhkan tu teruslah mengatakan bahawa Abuya tak ada buat apa-apa perubahan, jemaah terus berjalan bersama wasilah yang lama tu. Abuya sedang nak melakukan daulah Islamiyah dan empire Islam. Bukannya macam Abuya dah tak ada program dah dengan Ummujah, jadi dah mungkin nak tukar cara. Tak begitu. Jadi kalau tiba-tiba dia mendakwa Abuya dengan dia, jadi saya rasa sesuatu yang cukup membuatkan orang hairanlah. Apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa Tok Hashim membuat perkara-perkara yang kira tak masuk akal lah. Susah untuk orang memikirkannya. Maksud saya, kalau dulu ketika Abuya mula-mula gaib, kalau waktu itulah Tok Hashim mempunyai bukti bahawa Abuya memang nak dia sebagai wasilah, maka dari hari itulah, dari masa itulah. Tapi masa tu semua orang pun melihat kepimpinan Abuya tak ditukar, Abuya terus memimpin walaupun gaib.
Abuya menggunakan wasilah lamanya juga, iaitu Umujah, yang orang pun tahu sebelum Abuya gaib. Begitulah cara Abuya. Jadi perkara itu berjalan sampai 2 tahun, barulah tiba-tiba nak istihar, saya ialah wasilah. Sedangkan tanpa satu kejadian. Kalau katalah tiba-tiba satu hari Tok Hashim telah didengar bercakap tu sama dengan Abuya cakap. Orang melihat betul lah itu suara Abuya, itu kata-kata Abuya. Itu memang merupakan kebenaran. Kalau itu semua orang dapat lihat, barulah orang akan percaya. Tapi tanpa apa-apa. Katanya melalui mimpi. Bahkan lebih sedih lagi lah kita tengok. Ada orang yang dia cakap macam ni. Ada orang dia lah yang cakap macam ni. Dia kata sebenarnya ketika Umujah menjemput Tok Hashim bercakap dalam PR, jelaskanlah apa sebenarnya pendirian dia. Jadi yang kita semua tahu, Tok Hashim memang tak cakap masa tu. Tapi sekarang ni saya dengar katanya, masa tu Tok Hashim dah siap dah nak cakap. Dah buka komputer semua dah. Tapi tiba-tiba Abuya menjelma depan dia katanya secara roh dan kata, buat arahan, tak perlu jawab. Jadi tak perlu cakap. Dalam satu keadaan yang manusia sedunia JSB lah, itu sangat nak dengar, dan dia memang tak cakap. Jadi kerana nak tutup kelemahan tak boleh menjawab tu, sekarang baru keluar cerita katanya alasannya memang Abuya tak bagi cakap. Bagi orang yang kenal Abuya tentulah dia lucu, dia rasa nak ketawa lah. Sebab apa? Tentulah Abuya kena jawab, tentulah keadaannya kena jawab. Sebab orang semua nak tahu. Kalau dia benar, orang nak ikut. Kalau dia benar, Abuya pun nak ikut dia. Macam dulu masa kejadian Abuya buang Aziz Ismail. Syekh Aziz Ismail tu, masa tu saya ingat lagi. Abuya kata, tak apa, kita berpisah. Engkau buktikanlah, engkau yang benar. Dan kalau betul nanti engkau yang benar, saya ikut engkau. Kalau benarlah engkau lah putera Bani Tamim, saya ikut engkau. Abuya cakap macam tu. Jadi, itu pasal tadi saya kata, kalau dia dapat buktikan dia benar, semua orang nak ikut kebenaran. Saya pun memang nak kebenaran tu. Yang saya duk pertahan ni, sebab saya rasa, apa yang dicakap tu tak masuk akal. Tidak boleh meyakinkan. Apa yang dicakap tu di luar daripada kebiasaan manusia dalam mencari kebenaran. Tak pasal-pasal tiba-tiba kata Abuya nak tukar wasilah. Kenapa mengatakan Umujah dah lain macam? Bukan Umujah lain macam. Wasilah diarahkan buat begitu. Orang lain boleh terima, sebab itu orang tak ikut Tok Hashim. Lepas tu orang dikatakan Abuya dengan dia. Tak ada bukti. Jadi mudah-mudahan Allah akan rezekikanlah hidayah untuk setiap kita ni dapatlah memahami, lebih-lebih dapat merasai kebenaran itu. Kebenaran yang Abuya dah perjuangkan bersama-sama kita. Kalau dengan saya tu 30 tahun. Tiba-tiba nak diungkai. Nafikan semua-semuanya, nak mula semula. Sesuatu yang cukuplah merupakan
pengkhianatan kepada perjuangan ini. Jadi itulah jawapan saya untuk soalan tadi.